Projek Taghyir dan Ajidah Peradaban merupakan antara wacana yang dibahaskan oleh umat Islam sejak tahun 1924 lagi. Ini kerana umat Islam ketika itu baru sedar bahawa mereka bukan sekadar kilang kuasa, tetapi mereka terperangkap dalam satu realiti yang lebih besar, iaitu neokolonialisme. Dari sini timbullah kehendak umat untuk mengubah realiti ini dan tak boleh kekal dalam situasi itu. Ini adalah kerana umat perlu kekal jiwa mereka sebagai seorang Muslim. Atas kemahuan inilah kita lihat pergerakan ummah selama 100 tahun untuk betul-betul keluar daripada belenggu penjajahan ini. Pelbagai usaha dibuat, pelbagai projek dibangunkan, pelbagai ijtihad dilakukan semata-mata untuk keluar daripada belenggu ini dan menyempurnakan kehendak umat tersebut. Selepas kurang lebih 100 tahun pengalaman umat melakukan perkara ini, maka wajar untuk hari ini kita melakukan sedikit muhasabah dan murajaah kembali. Adakah benar-benar usaha yang dibuat selama ini betul-betul mengubah apa yang berlaku, ataupun ia hanya sekadar tempelan kepada simptom yang sedia ada dalam penjajahan itu? Menerusi 4 siri wacana Projek Taghyir ini, kita akan membincangkan persoalan-persoalan tersebut bersama 4 orang tokoh pemikir yang terlibat secara langsung dalam pembangunannya. Persoalan dan pandangan tajam yang dibawa dalam wacana ini bukan bertujuan untuk meruntuhkan apa yang sedia ada, tetapi satu bentuk retrospektif masa lalu dalam perjalanan membina masa hadapan kita. Jika kita tak berani membincangkan persoalan ini pada hari ini, boleh jadi Projek Taghyir dan Ajidah Peradaban ini tidak lagi relevan pada masa hadapan. Persoalan peradaban ini sebenarnya merupakan bagi saya cita-cita dan matlamat kebanyakan kelompok ataupun gerakan yang ingin mengembalikan Islam kepada kedudukannya yang sebenar dan mengembalikan kegemilangan Islam. Tetapi peradaban ini dia merupakan satu istilah yang bukan mudah. Ia merupakan satu istilah yang amat tinggi, amat mendalam maknanya, dan mempunyai unsur-unsur penting yang harus kita fahami. Walaupun ada tokoh-tokoh sejarawan dan ilmuwan yang menganggap istilah peradaban atau tamadun atau civilization ni merupakan istilah yang agak vague, dia kata, agak kabur. Kenapa? Kerana terlalu banyak maksud dan juga terlalu banyak elemen-elemen yang disampaikan, yang cuba nak dimasukkan dalam makna peradaban, tetapi antara maksud dan makna itu pun kadang-kadang bertentangan ataupun berlainan antara satu dengan lain. Tetapi dalam Islam, yang menariknya, istilah peradaban itu ni datang daripada perkataan adab. Dan kalau kita lihat misalnya Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas almarhum bercerita tentang makna peradaban atau bercakap tentang persoalan peradaban ini yang mempunyai teras adab. Teras adab. Sebab itu perkataan peradaban itu sendiri datang dari perkataan adab. Dan adab itu sendiri menurut Profesor Al-Atas ada 2 elemen penting. Satu, persoalan ilmu. Satu lagi, persoalan amalan atau tindakan yang betul. Sebab itu adab itu ditakrifkan oleh Prof. Al-Atas sebagai pengenalan sesuatu pada tempatnya yang betul, itu aspek ilmunya, dan tindakan ataupun pengiktirafan sesuatu itu di tempatnya betul dengan kita meletakkan ia kepada tempatnya yang betul. Jadi maknanya adab itu sendiri melibatkan ilmu, mengenal sesuatu dengan cara yang betul, tempat yang betul, dan meletakkan sesuatu itu dari segi amalan atau tindakannya. Dan itu merupakan takrifan adab yang komprehensif. Sebab selama ini adab itu dah banyak disempitkan maknanya, hanya merujuk kepada sopan santun, budi pekerti yang kecil-kecil. Tetapi sebenarnya konsep adab itu merupakan konsep yang universal, yang boleh dilaksanakan, diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan, dari yang paling besar seperti beradab dengan Tuhan, dengan Rasul, dengan para ulama, turun kepada yang kita beradab kepada ibu bapa, kepada alam sekitar, kepada
perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Jadi konsep adab itulah sebenarnya kalau dapat diterapkan dengan baik melalui pendidikan, melalui takdib. Itu sebab takdib tu pula, kalau Profesor atas beliau mentakrifkan takdib itu sebagai menyemai adab yang betul dalam diri insan. Jadi kalau itu berlaku dalam proses membangun masyarakat, maka akhirnya akan terbenalah apa yang dipanggil sebagai peradaban. Itulah tamadun. Jadi kalau kita tengok istilah peradaban itu, kunci atau kata terasnya adalah ilmu. Kata terasnya adalah adab. Kata terasnya adalah nilai-nilai yang kita tanam dalam pemikiran dan kefahaman masyarakat dan individu berdasarkan cara dan sumbernya yang betul. Jadi itu yang akhirnya kalau kita nak kaitkan dengan soalan Amirul tentang gerakan tadi, apabila gerakan Islam ini yang sebenarnya dia punya matlamat itu cukup tinggi dan murni, ingin merubah masyarakat, membuat islah, membuat taghyir dan mengembalikan masyarakat Islam itu kepada kefahaman Islam yang betul, Islam sebagai cara hidup misalnya kan. Itu semua bagi saya adalah satu sebahagian daripada pendekatan yang sudah betul untuk kita membina peradaban. Cuma matlamat-matlamat yang disebutkan tadi itu harus mempunyai teras keilmuan, teras peradaban dan teras turas. Itu sebab saya sebut dalam teras tradisi yang kuat. Jadi walaupun kita boleh bersetuju, semua kelompok Islam ni semua bercakap tentang nak mengembalikan peradaban, nak mengembalikan tamadun Islam yang gemilang, tetapi kita mesti juga bersetuju the details tu, dia punya detail. Dan detailnya bagi saya, perinciannya itu tidak boleh lari dari teras keilmuan, dari teras budaya ilmu, dari teras intelektual dan lain-lain lagi. Dan gerakan Islam saya lihat mereka sudah berjaya pada satu tahap. Contohnya memberikan kesedaran al-wa'yu kan, kesedaran Islam. Masyarakat yang dulunya mungkin tidak solat, mungkin tidak mengamalkan amalan-amalan agama, dengan dengan dakwah yang dibuat oleh gerakan Islam itu, ramai yang sudah kembali melaksanakan amalan-amalan agama. Ada yang dulunya tidak pakai tudung misalnya kan, gitu, tahun 60-an, tahun 50-an itu arus pembaratan itu kuat, maka bila datang gerakan Islam tahun 70-an, 80-an itu ramai yang sudah menutup aurat dan lain-lain lagi. Itu satu sumbangan besar bagi saya oleh gerakan Islam. Namun teras yang kita sebutkan tadi yang menjadi akar kepada peradaban, iaitu pembinaan ilmu, pembinaan tradisi intelektual, pembinaan turas yang kokoh, itu mesti menjadi agenda berterusan gerakan Islam. Dan kalau kita rasa benda itu sudah kurang, maka harus digilap semula, harus diperkukuhkan semula, harus dimantapkan semula, dan harus disambung semula. Mungkin sauh yang kadang-kadang terputus, yang menyambungkan gerakan Islam itu dengan tradisi keilmuan Islam yang begitu kaya dulu. Saya pernah bagi analogi, Amirul, kita ni kadang-kadang kita nak kembali kepada Quran dan Sunnah, semangatnya itu nak mengembalikan Islam yang bersih dan syumul dan suci. Tetapi disebabkan kita kadang-kadang nak benda tu segera, kita memutuskan diri kita kepada sejarah, tradisi dan peradaban kita yang begitu panjang. Kita nak kembali kepada zaman Rasulullah terus, kan? Semangat itu bagus, tetapi kita lupa bahawasanya kita ni hari ni disambung ke zaman Rasulullah SAW itu melalui satu rantaian yang begitu panjang dan yang begitu kaya sebenarnya. Lumayan dia punya khazanah itu. Yang saya maksudkan itu adalah tradisi Islam dululah. Jadi bayangkan kalau kita ketepikan perkara tersebut hanya kerana kita nak kembali terus kepada sumber kita itu, saya rasa itu satu tindakan yang kurang bijaksana. Dan kalau kita tengok peradaban-peradaban besar yang lain seperti Barat,
Mereka ambil kekuatan mereka itu daripada tradisi. Mereka menggali semula pemikiran-pemikiran Yunani misalnya, Plato, Aristotle, Socrates, dan mereka terjemahkan dalam bentuknya yang praktikal, yang sesuai, yang realistik pada zaman ini. Akhirnya mereka berjaya. Berjaya in a way lah, dalam satu segi dia berjaya mengangkat peradaban mereka pada hari ini, peradaban barat. Kita juga seharusnya begitu. Kita bukan miskin, Amirul, daripada khazanah peradaban dan tradisi. Kita kaya. Dan kita punya khazanah pemikiran dan ilmu itu lebih murni, lebih tinggi bagi saya lah, berbanding dengan mungkin Yunani yang kadang bercampur aduk dengan mitos dan apa semua. Tapi dalam Islam, tradisi dan peradaban kita itu teras Al-Quran, teras hadis, teras wahyunya itu kuat. Jadi walaupun ada sedikit sebanyak yang kita rasa ada masalah tu, kita buang ke tepi. Tetapi yang banyaknya tu, yang majoriti daripadanya itu seharusnya kita ambil dan kita perkukuhkan. Apa jua bentuk gerakan yang kita cuba juarai pada hari ini. Yalah, in a way kita lihat memang gerakan Islam itu ada sudut reaktifnya itu, malah kuat kan. Kalau kita lihat kemunculan gerakan Tahrir, gerakan Islah, ia adalah reaktif kepada misalnya penjajahan, reaktif kepada kejatuhan khilafah Islamiah dahulu, dan masa ketika timbul gerakan untuk mengembalikan Islam bercampur aduk dengan gerakan untuk memerdekakan negara negara Islam ni dari cengkaman penjajahan. Dan kalau kita lihat agenda gerakan Islam pun banyak islah ataupun tahrir yang nak dibuat itu, walaupun dia bermula daripada nukleus yang kecil seperti individu, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, akhirnya mesti ke arah nak mengembalikan kegemilangan khilafah Islamiah, nak membina satu khilafah. Jadi kita nampak di situ ada ada nature ataupun fitrah reactionary di situ kan, yang dari satu segi bagus, Amirul. Kalau rumah terbakar, kalau kita tidak react, habis rumah terbakar ya, kena segera kan. Maknanya ada perkara-perkara yang kita kena react dengan segera. Tetapi ada perkara yang kita harus buat dalam bentuknya yang proaktif, bukan reaktif. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan peradaban, soalan tamadun, soal keilmuan. Yang ini merupakan agenda yang harus menjadi teras yang berterusan. Dalam mana-mana gerakan, termasuk gerakan Islam, Islah dan Tahrir yang kita bicarakan dalam wacana dan dalam buku kita ini. Oleh kerana itu, kena ada sentiasa ada sinergi yang baik antara tindakan yang bersifat reaktif dengan tindakan yang bersifat proaktif. Proaktif ni maksudnya yang terancang, yang kita fikir jangka panjang, yang sifatnya mendalam. Jadi, tetapi kalau gerakan Islam masih banyak kecenderungannya atau dia punya keutamaannya itu kepada hal-hal yang bersifat reaktif, yang kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk politik tadi itulah, siasah itu. Sebab bagi sebahagian pemikir gerakan Islam, mungkin itu merupakan alat yang paling ampuh, yang paling berkesan untuk kita menyelesaikan masalah. Politik sebenarnya is power, dan power itu kalau ada kuasa, kita boleh selesai banyak masalah. Itu argument yang selalu saya dengar. Tetapi ternyata politik pun atau siasah pun, kalau tidak diisi dengan kontennya yang baik, kontennya yang berisi, yang ampuh, yang bernas, kita takut nanti pendekatan politik itu hanya pendekatan yang again dia bersifat reactionary, dan akhirnya dia tidak akan selesai walaupun berubah
dari satu rejim ke satu rejim misalnya, dari satu pemerintahan ke satu pemerintahan. Dan itu kita nampak berlaku dalam negara kita, di luar pun kadang-kadang bila satu pihak tidak bersetuju dengan satu kelompok yang lain, dia akan bangun, menentang dan menjatuhkan. Dia naik pula sebagai establishment, sebagai pemerintah. Tetapi kadang-kadang mereka akhirnya mengulangi kesilapan yang sama, mengulangi kelemahan yang sama. Kerana apa? Kerana mungkin tidak ada penyediaan dalam bentuk perkara-perkara yang bersifat jangka panjang, perkara-perkara yang berbentuk proaktif yang kita sebutkan tadi. Jadi saya bukan kata bahawasanya gerakan Islam kena buang elemen-elemen politik, semua kena duduk dalam gerakan ilmu, dalam apa. Nanti tak ada pula orang yang nak berperanan dalam politik, dalam pentadbiran kuasa dan lain-lain lagi. Tetapi penyediaan dalam bentuk pengukuhan dalaman, pengukuhan intelektual, pengukuhan budaya ilmu itu mesti diberi keutamaan. Dari yang tertinggi sampai yang paling bawah sekali. Sebab itu kalau kita baca buku Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud tentang budaya ilmu, satu penjelasan kan, ataupun banyak versi yang kemudiannya ditambah oleh Profesor Wan itu, tapi ta'arif budaya ilmu itu kekal. Profesor Wan mengatakan budaya ilmu itu ialah apabila setiap lapisan masyarakat itu terlibat dengan aktiviti dan perkara-perkara yang bersifat keilmuan. Setiap tu maksudnya daripada yang atas sampai yang ke bawah. Yang kedua, setiap keputusan dan juga keputusan dan juga idea dan juga dasar polisi mestilah dibuat atas dasar keilmuan, bukan atas dasar emosi, bukan atas kepentingan politik, kepentingan kelompok atau peribadi. Dan yang ketiganya, budaya ilmu itu ialah apabila ilmu itu diletakkan sebagai keutamaan tertinggi dalam worldview, dalam pandangan alam masyarakat. Yang ini yang bagi saya amat mencabar sekali. Hari ini kalau kita cakap tentang budaya ilmu, Amirul, mungkin kelompok mahasiswa lah yang mungkin agak budaya ilmu ataupun syarah. Itu pun bermasalah juga. Kalau kita tengok hari ini, mahasiswa pun sibuk dengan benda-benda yang tidak ilmiah. Suka benda-benda suka-suka, hiburan dan lain-lain lagi. Bayangkan macam mana kita nak menanam budaya ilmu kepada masyarakat yang di luar. Masyarakat yang tukang sapu, yang pengawal keselamatan. Yelah, kita taklah expect mereka itu pegang buku macam you all, buku pemikir ke. Tetapi tindakan mereka misalnya, apa yang mereka buat ketika waktu lapang misalnya, paling kurang ada cerminan budaya ilmu di situ. Dan this is not a simple task. It's a Herculean task. Dia merupakan satu tugas yang besar dan harus difikirkan dalam jangka panjang. Yang ini saya kata tadi, kita harus kembali kepada kekayaan tamadun dan peradaban kita. Kita bukan bermula dengan yang kosong. Kita bukan bergerak dalam vacuum. Kita sudah ada rantaian yang kita boleh tarik, ikat kembali diri kita kepada kekuatan-kekuatan itu dan bina semula kekuatan gerakan Islam itu dengan kekayaan ilmu, kekayaan intelektual. Dan saya yakin gerakan Islam ada kekuatan itu kan. Kadang-kadang kita lihat kekuatan gerakan Islam itu bercakap tentang hal-hal keilmuan. Tapi kadang-kadang dia bila datang isu-isu yang lain itu lebih kuat, maka kadang-kadang yang ini ditinggalkan. Kaderisasinya, takdibnya kan. Kadang-kadang gerakan Islam disebut tarbiyah. Elemen itu bagi saya harus menjadi keutamaan dan kekuatan yang berterusan dalam gerakan Islam. Saya rasa gerakan Islam antara yang agak maju dan advance tentang bagaimana nak menterjemahkan idea-idea besar itu dalam bentuknya yang lebih praktikal. Walaupun bagi saya masih terbatas, masih tidak advancement itu tidak laju berbanding mungkin sebahagian rakan-rakan kita di negara-negara lain, misalnya di Indonesia misalnya, mereka sudah ada jumlah hospital yang besar, universiti. Gerakan Islam di Malaysia saya lihat ada yang cuba untuk menterjemahkan dalam bentuk misalnya institusi kewangan dan ekonomi Islam, institusi pendidikan, universiti, college, mungkin hospital kan, kesihatan tadi kan,
Yang itu saya rasa kita kena bagi kredit kepada gerakan Islam, kerana sifat dia punya yang taghyir tadi tu, sifat dia nak cepat berubah, jadi dia bergerak dan dia cepat untuk merangka dan juga mempraktikkan apa yang mereka sebelum ini ada idea. Cuma yang disebut oleh Amirul tadi juga penting. Setelah ada institusi itu, apa dia punya intipatinya, apa terasnya. Kadang-kadang kalau keuangan Islam, adakah sekadar kita ada bank Islam, kita ada saham atau sukuk, kita ada takaful, tabung haji dan lain-lain lagi, kita rasa itu sudah cukup. Nanti kita bimbang elemen tadi tu, elemen kekuatan pemikiran, ilmu yang mendasari semua institusi itu hilang. Jadi dia jadi macam ritual nanti. Institusi itu jadi macam ritual saja. Kita ada hospital, orang lain buat hospital juga kan. Tapi apa bezanya? Mungkin kita kata kita hospital mesra ibadat kan. Senang nak ambil uduk, kita ajar. Tapi adakah itu sahaja konsep ataupun falsafah kesihatan Islam? Falsafah perubatan Islam? Apa yang kita boleh belajar lagi daripada Ibn Sina, Ibn Haytham dan ulama-ulama besar kita dahulu yang bukan sekadar berjaya mempraktikkan perkara tersebut dalam bentuk perubatan apa semua, tetapi dia punya kerangka worldview dan falsafah yang harmoni berkaitan dengan kesejahteraan, konsep kesejahteraan, konsep kebahagiaan. Yang itu sebenarnya berkait dengan hal-hal health ni kan, health. Sebab kesejahteraan dalam Islam itu bukan kesejahteraan jasmani. Kesejahteraan yang lebih penting adalah kesejahteraan yang bermula dari dalam. Keadilan pun begitu juga. Mungkin kita ada institusi mahkamah, syariah apa semua, tetapi konsep keadilan dalam Islam itu harus bermula dari dalam, harus bermula pada akal yang sihat, yang boleh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dia bukan sekadar yang pertama retorik itu mungkin gerakan Islam dah mula bergerak lah daripada retorik dengan dalam bentuk praktik, tapi dalam bentuk praktik itu pun dia harus melaksana dan mengaplikasikan dalam dua aspek. Satu aspek zahir, manifestasi ataupun terjemahannya, tetapi yang lebih penting intipati yang akan memandu semua institusi-institusi ini yang nantinya berkait dengan falsafah, berkaitan dengan kekuatan ilmu. Yang ini yang saya rasa harus diperkukuhkan. Jadi kadang-kadang kita lihat ada kejayaan, tapi kejayaan tu masih partial kan. Yang sebahagian besar lagi ni sebenarnya masih perlu kita usahakan. Yalah, turas ni pun kadang-kadang ada yang melihatnya secara positif, ada yang melihatnya secara yang agak sedikit negatif. Negatif tu bukan apa, dia yang negatif ni mereka menganggap turas ataupun khazanah keilmuan dan tradisi Islam itu dah banyak dicacatkan atau dirosakkan oleh penyelewengan. Dalam tasawuf misalnya ada yang sesat, dalam akidah ada yang batiniyah lah, yang very rational macam Mu'tazilah. Jadi kita nak kembali pada Quran Sunnah, kembali kan, again nak membawa balik kepada Quran dan Sunnah. Jadi saya rasa itu satu kelemahan untuk kita melihat sebenarnya yang mana yang kaya, yang positif, yang baik dalam turas kita, dan yang mana yang sebenarnya kita harus keluarkan kan. Dan bagi saya bila kita berdepan hari ini dengan peradaban yang paling besar adalah kita panggil peradaban barat yang sekular. Sebenarnya banyak kekuatan-kekuatan kita itu ada daripada turas. Kekuatan akliyah misalnya. Dalam turas kita ada disiplin-disiplin ilmu yang mengajar kita tentang kekuatan akliyah. Mantik misalnya. Mantik dalam tradisi kita kuat. Hari ini orang tak belajar mantik dah. Kalau tanya budak-budak universiti pun belajar mantik. Mantik pun dia tak tahu apa dia. Tapi kalau yang ada itu sebenarnya dia penerusan sebenarnya. Penerusan daripada sistem yang lama. Daripada pesantren kita, daripada pondok, daripada pendidikan tradisi. Yang itu sebenarnya kita kena bawa kembali. Tetapi tidak cukup hanya dengan bawa kembali. Kena
perkemaskan dari segi bahasanya, dari segi persembahannya dan dari segi contoh-contohnya tu harus diambil daripada contoh-contoh yang terkini. Begitu juga dengan akidah. Kita ada ilmu kalam misalnya yang dulu merupakan kekuatan kita untuk berhadapan dengan tradisi agama-agama yang lain dan juga tradisi dahriyah, ateis misalnya. Hari ini kita sama. Kita berdepan dengan ateis, kita berdepan dengan sekularis, postmodern yang semuanya menolak agama, semuanya menafikan kewujudan perkara-perkara metafizik, ghaibiyat. Tetapi kita lupa kekuatan konten dan kandungan akidah ilmu kalam itu yang dulunya begitu kaya, kita boleh ambil. Tetapi sekali lagi kita kena buat sedikit perubahan dan orang kata adjustment supaya ia sesuai dengan kita punya konteks yang ada pada hari ini, sesuai dengan cara musuh-musuh kita hari ini berhadapan dengan kita. Jadi metodologi pendekatan itu kena ada kreativiti lah, dan itu sebenarnya tugas gerakan Islam. Itu sebenarnya tugas gerakan-gerakan yang ingin mengembalikan Islam untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran semasa. Jadi saya rasa kalau kita melihat turas itu secara terus-menerus negatif, sekali lagi kita akan kerugian. Kita akan secara tidak langsung meninggalkan kekayaan ni. Itu yang saya bagi analogi macam kereta api. Kita nak cepat, kereta api nak laju, kita buang semua kargo-kargo apa yang belakang ni, yang sebenarnya dalam tu semua ada emas, ada berlian, ada khazanah-khazanah yang kaya, tapi sebab kita nak laju. Tetapi kita lupa kita tak boleh laju dengan sembrono. Kita kena ada kekuatan-kekuatan yang kita kena bina. Jadi itu saya kata, mahu tidak mahu gerakan Islam harus memperkukuhkan aspek-aspek akliyah, aspek intelektual, aspek budaya ilmu, dan harus menghargai dan memanfaatkan semula kekuatan tradisi yang kita ada. Tugasnya berat, tugasnya panjang, tugasnya rumit, tetapi yang rumit inilah yang dilakukan oleh peradaban-peradaban lain untuk mereka maju ke hadapan. Yang rumit itu mereka kaji, mereka gali, mereka mereka semak semula, mereka rangkakan supaya sesuai dengan keadaan pada hari ini, dan akhirnya mereka berjaya. Bagi saya, kita masih tidak terlambat untuk kita muhasabah, kita review balik pendekatan kita dan perkukuhkan balik. Kita ramai tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh ilmuwan dan tradisi-tradisi ilmu yang hari ini masih wujud, yang kita kena dekati. Kadang-kadang kita tak dekati sebab kita mungkin sibuk dengan urusan-urusan lain, termasuk siasah tadi, kita tidak beri keutamaan. Sedangkan inilah kita punya nyawa sebenarnya, kan. Kalau kita nak talian hayat di situ, untuk kita kuatkan kembali turas itu dan kita gali, kita murnikan dan kita persembahkan dalam bentuknya yang segar pada hari ini. Saya rasa mereka mesti berperanan dan mereka harus memberikan keutamaan. Dan kita lihat ada pemikir-pemikir gerakan Islam juga yang dulunya menjadikan Islamisasi ilmu sebagai agenda mereka. Pastinya tokoh seperti Profesor Said Naqib Al-Attas, beliau merupakan yang paling awal bercakap tentang Islamization of knowledge, tetapi dalam bentuknya lebih substansial, yang merujuk kepada Islamisasi pemikiran, worldview, individu itu sendiri. Dan bila bermula di situ, barulah nantinya dia secara automatik, secara pelan-pelan dia akan mengislamkan semua benda-benda yang lain di luar sana. Jadi kalau worldview seseorang itu sudah Islamized dan sudah Islam sifatnya, insya-Allah dia tahu nanti bagaimana nak bertindak secara yang betul. Walaupun itu cara mudah cakapnya lah, tetapi secara yang lebih realistik, melalui proses pendidikan, melalui proses perbahasan, perbincangan yang mendalam tentang setiap disiplin ilmu yang hari ini malangnya kita banyak menggunakan kerangka-kerangka dari barat. Dan itu yang misalnya Prof. Al-Attas pun sebut, bahawasanya dia harus bermula dengan kita memasukkan ilmu-ilmu yang teras yang dalam Islam itu, dan membuang elemen-elemen ataupun ilmu-ilmu yang berlawanan dengan pandangan alam Islam itu. Dan itu bukan perkara mudah lah. Itu akan berlaku secara bertahap, perlahan-lahan, dan
dan kena bermula dengan pengkajian setiap pemikiran-pemikiran yang ada itu, dan ada kritisism. Dulu biasa dalam tradisi Islam kita dulu ada rad kan. Rad ni maknanya refutation, ada kritisism, naqd, ada huraian, syarah. Maknanya yang betul dan baik itu disyarah, ada hasyiah, ada muallaqatnya dan lain-lain lagi. Yang tak betulnya tu ada rad, ada dia. Jadi proses itulah yang nantinya akan bentuk Islamization of knowledge. Pembersihan itu, pengukuhan dan pembersihan kan. Pengukuhan itu dengan memantapkan apa yang sudah ada dalam pandangan alam Islam dan tradisi Islam, dan pembersihan itu dalam bentuk kritisism apa semua, dan akhirnya benda itu akan menjadi mantap insya-Allah. Kita kena seimbang lah bagi saya kan. Kita harus bicarakan, kita harus bahaskan, kita harus wacanakan perkara-perkara ini supaya pertama ada kesedaran tentang apa yang betul dan tepat, apa yang keliru yang harus kita betulkan. Itu harus berlaku melalui wacana, itu harus berlaku melalui perbahasan, perdebatan dan penulisan sebegini dan pembacaan. Tetapi selepasnya itu harus ada agenda untuk melaksanakan. Jadi kita bukanlah nak bermula dari kosong balik. Kita bukan nak melakukan sesuatu yang redundant dengan apa yang telah kita buat. Kita nak, mungkin kita sebut mengislahkan islah kan. Sebelum ini gerakan tu gerakan islah sudah baik. Ada banyak orang, tetapi mungkin kena, kalau kita islah, kita muhasabah dan kita baiki dan kita mantapkan. Kalau kita rasa kekurangan dan kelompokan itu dari sudut kefahaman dan kekeliruan yang harus dibetulkan, maka kena banyakkan wacana, kena banyakkan perbincangan, kena banyakkan penulisan, budaya ilmu, tradisi ilmu dan lain-lain lagi. Tetapi kita kena ada kelompok yang bersifat praktis ni, yang setelah dipaham pandangan alam yang kita cuba betulkan ini, mereka harus terus melaksanakan agenda yang lebih realistik dan praktikal itu, tetapi dalam bentuknya yang mungkin baru, dalam kefahaman yang baru, dalam bentuk keazaman dan misi dan visi yang mungkin lebih cerah dan lebih murni dari yang sebelumnya. Jadi bila kita kata jalan kehadapan itu, dia bukan jalan kehadapan yang kita mengundur begitu jauh sehingga kita tak boleh nak kehadapan dah. Tetapi kita undur untuk bermuhasabah dan kita melihat kelemahan-kelemahan kita, dan mungkin kita ikut jalan lain kan. Mungkin kena cari jalan alternatif. Jalan ini mungkin sukar sebab nampak macam tepu. Macam kadang-kadang halangannya itu begitu banyak dan tepu. Kita boleh cari abwabun mukhtalifah kan. Maknanya kita boleh masuk dalam pintu yang lain ataupun jalan yang lain, dan saya ingat itu terbuka. Yang penting semangatnya ialah semangat untuk kehadapan, semangat untuk bergerak dan kefahaman. Jadi islah itu kena, sebab saya takut juga Amirul, ni last point, kadang-kadang yang terlibat dengan gerakan Islam ni mereka nak aktif, kan, aktivism. Tapi aktivism tu kadang-kadang for the sake of activism. Dia hanya tiap-tiap hari kena ada aktiviti ni. Hari ni datang rumah Dr. Farid, esok kita pergi rumah tu pula. Kita tak nak hanya dalam bentuk begitu. Matlamat kita apa? Akhirnya kita nak macam kefahaman. Kita nak supaya, jadi ada masa mungkin kita kena duduk di rumah je. Aktivis ni lah kan. Dia kena duduk di rumah, mungkin kena habiskan 2-3 buku penting. Kan, mungkin orang tak boleh kacau pun. Minta maaf bagi tahu kat sahabat-sahabat, saya seminggu ni berkhalwah. Bukan khalwat yang kena tangkap tu. Beruzlah. Saya beruzlah kerana saya terpaksa habiskan. Kalau tidak nanti kita tak boleh maju dalam konteks nak meneruskan agenda satu-satu ni. Kerana kita ada karya-karya yang kita kena faham dan hadam. Jadi mungkin kena begitu. Jadi aktivism itu kena di-redefine, bukan sekadar gerakan itu harus bergerak saja. Tetapi akal kena bergerak, hati kena bergerak. Yang itu tak perlu gerak badan pun. Kita kena duduk, merenung, memahami, menghayati
Itu pun dalam satu bentuk gerakan juga. Intellectualism juga satu bentuk gerakan. Ilmu itu sebenarnya satu gerakan, dan saya dah sebut dalam wacana hari itu, gerakan ilmu ni merupakan gerakan yang paling berkesan dalam sejarah kemanusiaan dalam merubah masyarakat. Jadi saya rasa kalau kita faham konsep taghyir dan islah yang benar, yang betul, insya-Allah kita punya penglibatan dalam hal-hal harakah ke aktivisme ke gerakan ini akan memberi manfaat yang besar kepada kita dan juga kepada umat Islam secara keseluruhannya.